Okey, assalamualaikum guys. Okey, hari ni abang nak ajar cara-cara buat ikan siakak string 5 dah. Ha mari. Okey, mula-mula sekali ikan siakak ni kita kelar dia punya belakang dulu. Bismillah. Okey. Lepas tu belakang ni kita kelar dia. Okey. Kita ambil 2 batai segar. Okey, kita ketuk gitu. Kita masukkan satu dalam ni. Satu dalam ni. Tu juga batai lagi. Kita masuk sini. Dalam perut dia ni. Lepas tu kita gerak sedikit halia. Okey, halia ni kita letak dalam ni. Ni pun sama letak selip. Kemudian kita ambil ikan ni, kita pun steam dia selama 10 ke 15 minit dah. Okey. Okey, untuk bahan kuah dia pula, sambil kita tunggu siakak ni masuk, kita katak 7 biji bawang putih . Lepas tu kita ricih halus . Okey, kemudian kita ambil, kita letak dalam mangkuk ni. Acak puak balik ni. Okey, kemudian kita guna sedikit bawang besar. Bawang besar ni kita potong dadu halus . Okey. Okey, kita pun ambil cak puak ada mangkuk ni juga. Lepas tu kita ambil cili padi, abang guna dalam 5 biji, ke 6 biji gitu. Katak gitu. Lepas tu kita pun ricih halus juga. Okey, kemudian kita ambil, kita acak puak pada mangkuk. Okey, kemudian kita ambil halia sikit. Okey, halia. Kita katak gitu, kita ricih halus juga. Okey, kita ambil, kita bubuh dalam mangkuk ni juga. Okey, lepas tu kita potong 2 batai serai. Kita gerak gitu. Dan ricih halus. Sehalus yang boleh . Okey, kita ricih lagi, halus lagi. Bagi dia betul-betul acur. Sebab apa? Sebab kita tak si masa kita makan tu, tak si rasa berapah gitu. Kita nak biar rasa smooth . Kita ambil, kita pun acak puak. Kemudian kita ambil 3 biji bawang putih jeruk. Kita katak sikit. Dan kita potong halus juga . Cincang-cincang halus juga. Acak puak ada bakar ni juga. Okey, kemudian kita masukkan 1 sudu teh gula somtam. Okey, kemudian kita perasa dia dengan 2 sudu sos tiram. Okey. Kemudian kita letak 1 sudu chicken stock daripada Yummy. Ni chicken stock ni abang dah pakar dah. Chicken stock ni dia ada rasa masin dan cukup rasa dah. Jadi kalau nak guna dia ni, kena kurangkan sedikit garam dalam masukkan kita. Lepas tu abang masukkan separuh sudu garam. Okey, kemudian kita masukkan 1 sudu sos ikan. Lepas tu kita masukkan sedikit air
daripada ni bawang jeruk ni. Okey, kemudian kita ambil akar daun ketumbar sikit. Kita ketuk gitu. Lepas tu kita cincang halus juga. Okay, kita masuk ke dalam ni. Okey. Okey, setelah 10 minit ikan steam kita sudah masuk dah. Okey, kita ambil, kita pun kita masuk ke dalam pinggan. Okey, untuk kuah dia kita boleh masuk 1 gelas air. Lepas tu kita masuk ke bahan yang kita potong dan kita perasa tadi. Tak cap kuah je bahan. Ini kita buka api dan kita masak sekejap bahan-bahan. Okey, kemudian abu peroh asam 5 nipis. Kita peroh dalam lebih kurang 1 biji lah. Kita nak bagi masak. Kisah kat steam ni kita nak biar ada rasa masak-masak. Lepas tu ada kick pedas dia tu. Okey. Lepas tu last kali kita masuk ke tomato yang dipotong dadu halus gitu. Tak cap buang lagi. Tu. Jadi siaplah kita punya kuah. Okey, kita ambil. Kita pun acak buang bahan ni. Jadi siaplah kita punya ikan siakak steam limau kita. Kemudian kita kerak wali masuk. Kerak nipis-nipis gini. Okey, kemudian kita atur comel gitu. Kita ambil. Kita acak buang atas ni. Okey. Kita garnish dengan daun ketumbar sikit. Okey, alhamdulillah ikan siakak steam limau kita dah siap dah. Jadi siapa-siapa yang nak buat ikan siakak steam limau boleh tiru resipi abang ni, insya-Allah Allah je bagi sedap. Dan jangan lupa kalau nak buat ikan siakak steam limau ni dapat ke chicken stock daripada Yummy ni. Jadi nak dapat mana? Boleh dapat ke di mana-mana kedai online lah. Okey. Jadi abang harap video abang kali ni bermanfaat. Minta tolong kau like, komen dan share deh. Mari.